Aduh, lepas episod sebelum ni saya terbaring tapi saya dah bangun. Tapi nak cari makanan lah. Macam mana ni? Kau orang miskin sama saya ke? Hello. Hello. Oh, hai. Awak orang miskin juga Oh, Saya Askar. oh, nama saya Kal. Jom, jom kita jadi keluarga. Okey. Okey, jom tidur. Jom tidur. Dah malam dah ni. Biasa kita cari makanan sama-sama lah. Dah. Tokai badak. Dari baba. Kenapa awak dah jadi macam tu? Ni kenapa ni banyak duit ni? Kenapa tiba-tiba banyak duit ni? Kenapa tiba-tiba banyak duit? Jom letak. Ui, ada orang kasih. Ui, banyak gila. Dulu. Rata-rata ni awak apa cik? Kita dah kaya. Lepas tu kita skip. Skip. Kita beli rumah dulu lah. Dengan kita beli kereta dulu. Dan kita beli baju. Kita skip lah. Okay, bye. Jom. Okay, sekarang kita dah beli kereta baru. Adik. Ada contoh orang. Dia tolong dia orang. Biarlah, dia tu kereta dia tu lagi mahal. Boleh angkat macam tu kereta dia. Masanya untuk beli rumah. Masanya untuk. Tapi kereta dia hati-hati kalau ada putih. Okey. Kita parking dulu. Awak kau dulu. Jangan lupa kunci kereta dulu. Kita dah beli rumah. Kita tak payah rompak sebab kita dah ada duit. Betul lah. Kita kan dah kaya. Berapa nak rompak dah? Nanti kita tangkap. Banyaknya duit saya. Banyak dia selesa. Selesa sangat ni. Saya nak tidur dekat duit. Sekarang bilik saya dah penuh dengan duit. Saya pun nak tambah dekat bilik saya. Suara apa tu? Entahlah. Tiba-tiba ada orang. Alamak, saya dengar suara orang kena. Saya dengar ada orang jerit. Tanpa disedari. Tanpa disedari. Askar dengar orang menjerit. Bila masa aku ni. Tanpa disedari. Ada satu. Kenapa saya tidur kat dalam bilik air? Saya nak mandi. Salah. Tidur. Tanpa disedari. Aduh, tak boleh mandi. Tanpa disedari. Okey, dah. Ada mayat. Tanpa disedari. Ada banyak mayat. Lupa. Pintu ni kan kunci. Tak kunci. Ni. Biasalah rumah baru kan. Tak tahulah. Masanya untuk jalan-jalan. Okey. Tak payah letak kun ni. Kenapa lah ada orang letak kun ni? Bestnya. Duit ni masih banyak Tak apalah, biar orang miskin lain lah ambil. Sekejap.
Leganya kencing dah. Awak pergi rumah saya. Ya, Askar telefon lah. Pergi rumah dia kenapa? Saya pergi rumah Askar lah. Dari atas. Apa Askar? Naik atas. Okey. Bilik rumah saya. Okey. Kita dah nak sampai rumah Askar. Apa ramai orang sangat ni? Ni apa hal orang ni? Lah. Dekat rumah orang kaya ni. Pakai sini ya. Okey. Oh, kunci dah buka. Apa tu kuning-kuning ni dekat atas bumbung ni? Askar buat apa lah ni? Lah, kuning-kuning boleh nampak. La ilaha illallah. Pergi masjid dululah. Aku tak boleh gerak pula ni kereta saya ni. Dah apa kereta tu? Okey. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalnya Askar Ibrahim. Gila, aku dekat atas lagi. Okey. Sepatutnya dia dah hitam dah kulit dia sebab terbakar. Asik. You. Siapa kau sebenarnya? Aku kawan kau kan? Aku bukan. Tarik weh. Biar je lah. Saya bawa pergi penjara je lah. Nak masuk penjara ke? Boom. Dah bye. Panik pula Balik rumah dulu. Kenapa saya berubah jadi ni? Kenapa saya berubah jadi ni? Saya tadi terbangkit dari rumah. Kenapa saya berubah jadi ni? Kenapa saya berubah jadi Astro? Tidur dululah, biarkan je lah Askar tu. Apa saya berubah jadi ni? Askar ni telefon tak. Ni Askar ni kenapa lah dah berubah jadi ni si botak ni. Kasih tidur lah. Gantuk ni saya nak tidur. Saya